walaupun kita koreografi, kita panggil star datang mai buat koreografi daripada mana negara pun, kalau kita hebat, capturing satu angle dalam filem tu tak kena, tak guna koreografi dah. Dan kita pula serasi dengan apa tim kita yang, sebab tu bila saya buat cerita apa yang action, kita panggil tim yang kita rasa selesa. Walaupun kalau orang lain buat dengan kita pun kita okey, sebab kita tahu apa kemampuan dia buat, dan kita nak capture aksi yang mana yang angle yang mana yang rasa wow tu, maknanya sakit ke, makna koreografi tu sendiri. Dan kita pula lebih kepada seni silat tu kan, maknanya dia punya kuncian apa semua tu kita nak nampak kan dalam filem, so kita boleh baca benda koreografi. Action director dengan action choreographer ni kena selari lah dengan camera operator. DOP tu barulah dapat satu babak aksi tu menarik.